Okey geng, 2K anchor, power tak power. Sini, saya tunjuk Okey, so yang ni projek kita buat tanam stiker geng. Stiker ni dia jenis tebal lah geng. Lepas tu kita sembur 2K ni, korang boleh nampak dia akan tutup celah-celah tu, lepas tu dia akan jadi rata lah geng. Okey, dia punya kilat tak perlu tanya, korang boleh nampak depan mata geng Bukti nyata depan mata. Dia punya kilat memang padu. Basah geng, basah. Okey. Lepas tu dia punya feel yang ni ingat kita punya 2K dia ada UV protection, dia ada oil resistant, dia anti crack, semua ada, anti dripping. So korang jangan risau, kita pakai fan nozzle geng. Fan nozzle, lepas tu female. Tinggal masuk. Yang ni teknologi baru. Korang boleh nampak Tengok padu geng.